sendiri. Tapi aku percaya bahwa kau mampu. Ada yang berbeda darimu. Kau lebih dari itu. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah berjuang. Ternyata kau sekuat itu. Ternyata kau sehebat itu. Terima kasih kau tak berhenti. Terima kasih kau tak menyerah di pertarungan yang sengit ini. Kau kan menang. Bagi surat ni pada guru yang paling soft spoken tapi semua takut. Siapa? Jom. Ada yang berbeda darimu. Kau lebih dari itu. Cikgu. Selamat hari guru cikgu. Cikgu cantik. Berikan surat ini kepada guru yang sentiasa senyum je. Selamat Hari Guru Cikgu Raimi. Berikan surat ini kepada guru yang paling banyak mengubah diri awak. Apa ni? Baca. Berikan surat ini kepada guru. Ya ke saya? Terima kasih cikgu sebab ajar saya. Terima kasih cikgu sebab jadikan saya anak murid yang baik. Terima kasih cikgu sebab ajar saya jadi lebih baik, pandai. Selamat Hari Guru cikgu. Belajar dia. Bagi surat ini pada guru yang kalau marah pun masih nampak comel. Cikgu baca dulu cikgu. Bagi surat ini pada guru yang kalau marah pun masih nampak comel. Selamat Hari Guru cikgu. Terima kasih sebab dah ajar saya cikgu. Sama-sama, semoga berjaya. Amin. Alhamdulillah, amin. Surat ini kepada guru yang awak rasa paling famous dekat sekolah. Selamat Hari Guru Cikgu. Ya, terima kasih. Bagi surat ini pada guru yang paling fashionable. Bagi surat ini pada guru yang paling fashionable. Selamat Hari Guru cikgu. Sayang cikgu. Berikan surat ini kepada guru yang paling garang tapi kelakar. Berikan surat ini kepada guru yang paling garang tapi kelakar. Senyum. Tahu? Macam mana? Berikan surat ini kepada guru yang paling rare. Terima kasih. Bagi surat ini kepada guru yang paling sesuai jadi pelakon drama sekolah. Ya. Ya. Hai. Bagi surat ini kepada guru. Terima kasih sudah pandang besar. Selamat Hari Guru cikgu. Terima kasih mengajar saya. Dah. Surat ini pada guru yang paling misteri tapi baik hati. Saya teacher. Selamat Hari Guru. Teacher, kasih setia mengajar saya. Okey. Welcome. Baca surat ini pada guru yang paling kami takkan lupa sampai bila-bila. Mana cikgu? Dah boleh? Belum. Selamat Hari Guru. Terima kasih sebab ajar saya. Terima kasih sama-sama. Berikan surat ini kepada guru yang paling layak jadi superstar sekolah. Selamat Hari Guru cikgu. Oh my god.
Terima kasih. Sama-sama. Kan surat ini kepada guru yang paling sesuai jadi TikTok. TikTok. Allah. Apa ni? Selamat hari guru cikgu. Terima kasih ajar saya. Sama-sama. What's this? Bagi surat ini pada guru yang kalau masuk ke kelas terus sama diam. Nama cikgu Azmi. Hari cikgu, selamat hari cikgu, selesai cikgu. Bagi surat ini pada guru yang paling hebat membebel tapi kami rindu. Apa tu? Ada guru yang paling hebat membebel tapi kami rindu. Berikan surat ini kepada guru yang paling energi level 100%. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat hari guru cikgu. Terima kasih kerana mengajar saya. Bagi surat ini pada guru yang paling banyak kuat padu. Bagi saya pada guru yang paling banyak padu. Terima kasih Cikgu Nadia sebab ajar saya. Ramai. Berikan surat ini kepada guru yang paling stylish. Nah, cikgu baca. Berikan surat ini kepada guru yang paling stylish. Terima kasih cikgu ajar saya. Selamat hari guru cikgu. Dijawab. Bagi surat ini pada guru yang paling ada aura bos. Okay. Teacher, Okay, thank you. terima kasih sudah ajar saya. Thank you. Bagi surat ini pada guru yang paling ada aura bos. Berikan surat ini kepada guru yang menjadi sebab awak sudah datang sekolah. Selamat hari guru cikgu. Terima kasih. Apa ni? Berikan surat ini kepada guru yang menjadi sebab awak suka datang sekolah. Okey, salam. Terima kasih. Indah pada waktunya. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah